Tahun 1999, Zappos mula jual kasut online tanpa gudang, tanpa stok kasut yang berlambak. Dia ibaratkan macam hang buka kedai makan tapi dapak belum ada, tapi hang boleh serve makanan hang. Founder Zappos, Nick Schwinman, percaya orang sanggup beli kasut dekat internet. Daripada dia terus beli 10,000 kasut secara borong, dia buat sesuatu yang berbeza. Dia pergi kat kedai kasut yang berhampiran, lepas tu dia ambil gambar kasut dan dia masukkan dalam website. Bila pelanggan order dekat website dia, barulah dia pergi kedai beli kasut tu, bungkus dan post sendiri barang tu. Benda tu kalau hang nampak, proses yang dia buat tu sangat penat lah. Ambil gambar, post dalam website, orang order, pergi balik kedai, beli, lepas tu dia bungkus. Memang penat dan tak sesuai langsung untuk besar-besaran punya proses. Tapi tujuan Nick buat macam tu, dia bukanlah untuk untung awal-awal, tapi dia adalah untuk nak uji pasaran sama ada orang tak nak beli kasut dekat online. Dan bila order dah masuk ke dalam website, barulah Zappos pun buktikan konsep idea dia, iaitu ada orang nak beli kasut hang kat online. Ini adalah konsep yang kita panggil sebagai minimum viable product yang dimaksudkan di dalam The Lean Startup. Kalau ada orang beli, barulah terbukti benda tu ada demand. Dia ada beza orang kata nak beli dengan orang betul-betul beli.